Okey, selamat petang, salam sejahtera. Saya Dr. Kanan selaku Presiden HANS. Hari ini kita menganjurkan program memasak bubur lambuk sebanyak 1000 paket yang tahun kelima lah kita buat di Klinik Kesihatan Puchong. Program ini dijalankan secara bergotong royong. Hampir 100 lebih anggota kesihatan dan juga ahli HANS telah mengambil bahagian untuk menjayakan program ini. Jadi hari kita lihat program ini, kita lihat berbilang kaum, berbilang bangsa, tak kira Melayu, India, Cina dan semua kaum telah mengambil bahagian untuk menjayakan aktiviti memasak bubur lambuk yang menampakkan keharmonian rakyat kita di sini. Jadi kita hampir berjaya dan kita akan agihkan bubur lambuk kepada 10 rumah orang tua di kawasan Puchong dan juga semua agensi-agensi kerajaan termasuklah Balai Polis, Bomba, EPF dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor. Terima kasih kepada Dr. Kanan dan juga NGO HANS, kepada Tengku dan juga Doktor. Saya ucapkan terima kasih di atas keprihatinan terhadap nasib masyarakat kita, dan kita bersyukur bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini kita bersama dengan HANS dapat mengadakan satu program yang saya kira sangat memberi manfaat kepada penduduk masyarakat sekitar di kawasan Puchong Dun Sersedang ini. Dan saya difahamkan juga branding program hari inilah bubur harmoni, Muhibah, 1000 pack bubur lambuk Muhibah. Muhibah ini bermatlamatkan ialah kita kesatuan, satu unity, satu perpaduan antara kaum. Walaupun pada hari ini memasak bubur lambuk budaya orang Melayu, khusus untuk Ramadan untuk orang Islam berpuasa, tetapi kalau kita lihat yang datang pun di kalangan orang Cina, orang India, yang bersama-sama meraihkan program. Inilah sebenarnya wajah negeri Selangor, inilah wajah Malaysia yang kita saling menghormati antara satu sama lain, bersesuaian dengan apa yang Allah firmankan dalam Quran, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku jadikan kamu wahai manusia ini lelaki dan perempuan, bersuku-suku, berkaum-kaum, berpuak-puak. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kamu berkenalan antara satu sama lain. Jadi dalam negara kita Malaysia, negeri kita Selangor, selain daripada kita meraihkan kepelbagaian kaum, bangsa dan agama, hormat menghormati dan juga kita meraihkan antara satu sama lain adalah satu ramuan formula yang terbaik untuk kita mengekalkan kecemerlangan, kemajuan yang ada dalam negara kita dan juga negeri kita, negeri Selangor yang kita cintai ini. Terima kasih kepada HANS, terima kasih kepada Tengku, terima kasih kepada Doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam program-program lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.